Benda ni boleh halang korang punya pump daripada rosak. Ini kita panggil foot valve. Kita pakai benda ni situasi di mana kita punya pump berada dekat atas dan kita nak tarik air daripada bawah. Contohnya daripada tangki ke, daripada perigi ke, dan kat hujung saluran yang paling bawah tu, saluran pipe tu, korang kena pakai benda ni. Apa jadi kalau korang tak pakai foot valve ni dekat saluran pipe yang paling hujung sekali? Bila pump korang berhenti, air dekat saluran pipe tu dia akan jatuh semula disebabkan tarikan graviti. Bila saluran pipe kosong, korang punya pump berjalan tanpa adanya air, menyebabkan korang punya pump boleh rosak. Macam mana foot valve ni boleh halang situasi yang tadi tu daripada berlaku? Okey, untuk pengetahuan korang, kat dalam ni dia ada satu injap dan ada satu spring. Injap dan spring ni adalah memainkan peranan untuk tutup dan buka semasa pump hidup dan pump mati. Contohnya, bila pump tu hidup, air akan tertarik menyebabkan injap tadi dia tertarik sekali dan air dapat masuk ataupun tersedut oleh pump. Bila pump tu mati, spring automatik akan tolak semula disebabkan tak ada tekanan daripada pump. Dia akan tolak semula injap tadi dan tutup saluran air daripada turun ke bawah. Untuk pengetahuan korang, sebenarnya foot valve ni ada dua jenis. Yang pertama yang ini, PVC, jenis PVC. Yang kedua adalah jenis besi. Untuk PVC ni pula ada pelbagai saiz. Yang ni saiz 3 suku dan yang paling besar boleh capai sampai 6 inci. Sekarang korang pun dah tahu apa fungsi benda ni sebenarnya, foot valve ni. Kalau korang berminat, korang boleh komen dekat bawah ataupun ada sebarang pertanyaan, bagi tahu je. Dan kita jumpa lagi pada video seterusnya.